Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung pembacaan kitab kita, terjemahan Minhajul Abidin. Kita sampai muka surat yang ke-67. Masih lagi membicarakan tanda-tanda keras hati. Oh, ya ke? Subhanallah. Dah lupa. Ingat kan tertinggal handphone. Rupanya dalam bersikat. Tak apa ingat lah ni. Tua dah. Baik. Renungkan dan hisaplah dirimu. Segeralah bertaubat kerana sesungguhnya kematian adalah rahsia dan dunia adalah tipu daya. Beratus kali kita duk baca kitab berkenaan dengan taubat, berkenaan dengan kematian. Sebab benda kematian itu adalah perkara yang pasti. Perkara yang mesti. Yang akan kita jumpa. Wajib jumpa. Tapi yang itulah yang orang tak apa nak kisah. Benda yang dia nak tinggal, yang tu pula yang dia kisah. Benda yang dia tinggal ialah dunia. Dunia itulah yang dia ambil berat. Duk serabut perut. Pemikiran kita serabut. Macam-macam fikir. Benda yang kita nak tinggal. Apa dia yang kita nak tinggal? Laki kita. Dia pun dah tinggalkan kita dah. Duk fikir pasal laki. Takut menikah lain, takut menikah lain, takut menikah lain. Saat jumpa bomo, saat jumpa ustaz. Minta laki jangan menikah lain. Kadang-kadang fikir masalah anak. Nak anak. Sampai tak semayang lah mak tu. Mengisahkan anak kecil. Sampai tak tertangguh lah pergi haji. Mengisahkan anak nak menikah. Ni yang kata dunia. Belum lagi mengisahkan harta. Sibuk dengan harta. Lepas tanam pokok, sibuk ke racun. Lepas ke racun, sibuk ke baja. Lepas ke baja, sibuk menyiram. Mampu pula pokok, sibuk tanam lain pula. Lama-lama dia kena tanam. Dia lupa. Belum masuk lagi sibuk ke pakaian. Nak fashion sana, nak fashion sini. Tak puas hati fashion macam-macam. Nak juga fashion. Jadi apa? Maka lama-lamanya dia tertipu dengan kehidupan dunia dia. Taubat tak sempat. Amalan tak sempat. Begitu juga nafsu dan syaitan adalah musuhmu. Tundukkanlah dirimu kepada Allah dan mohonkanlah doa kepadanya. Ingatlah kisah Nabi Adam AS. Baginda dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan ditiupkan ruh kepadanya dan dibawa ke dalam syurga oleh para malaikat. Nabi Adam AS tidak melakukan kesalahan kecuali satu sahaja. Lalu menjadi sebab baginda diturunkan ke alam dunia. Sebagaimana menurut satu riwayat. Dan diriwayatkan sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Adam. Wahai Adam, heran manakah, jiran manakah yang kamu inginkan di syurga? Lalu Nabi Adam menjawab, sebaik-baik jiran adalah engkau, Tuhan semesta alam. Nabi Adam tu buat sekali je salah. Dah keluar pada syurga. Kita ni dosa beratus kali, nak masuk syurga. Beza tu. Sekali buat salah saja Nabi Adam. Dah diturunkan ke alam dunia. Yang kita ni dosa banyak lah. Kemudian cita-cita nak masuk syurga. Amalan tak banyak, dosa yang banyak. Taubat tak buat. Yang tahu, buat. Tahu buat saja. Taubat tak ada.
Allah Ta'ala berfirman kepada dia, keluarlah kamu daripada syurga dan buangkan diri kamu daripada kemuliaanku. Sesungguhnya aku tidak berjiran dengan orang-orang yang berbuat dosa. Allahu Akbar. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut, qala fahbit minha. Ihbitu minha. Banyak perkataan. Ihbit. Ihbit. Keluarlah kamu daripada syurga. Maka diceritakan Nabi Adam AS menangis selama 200 tahun. Sehinggalah diterima taubat dan diampunkan dosa. Menangis. Kita ni menangis pasal hilang rantai. Menangislah. Cari habis selongkar. Tong sampah. Cari rantai. Gali balik jamban tu. Pasal terflash. Panggil si awal. Korek balik. Cari. Itu pasal harta. Menangislah kita pasal putus tunang. Siang malam menangis anak kita. Putus tunang. Padahal hidup seorang ni kadang-kadang lagi seronok pada hidup berdua. Dah duk menangislah. Tunang dia balik Nigeria. Dah. Baik. Ini keadaan seorang Nabi. Dan dikaitkan dengan hanya satu perbuatan dosa sahaja. Maka bagaimana keadaan kita yang tidak terhitung dosa banyak. Tu Nabi, tara Nabi tu menangis 200 tahun. Tu tara Nabi Muhammad semayang taubat tiap-tiap malam. Istighfar ni beratus kali sehari. Tara Nabi yang tak ada dosa. Kita ni bukan Nabi. Macam-macam dosa kita buat. Pagi-pagi komplain lah. Sejuknya hari ni. Hari ni panasnya komplain dengan Tuhan. Sejuk tak kena, panas tak kena, lapar tak kena, kenyang tak kena. Nak makan pun komplain. Nak makan apa tak tahu. Apa nak makan lempeng dah jemu. Nak makan apa tak tahu. Banyak merungut. Syukurnya kurang. Merungutnya banyak. Berhiburnya banyak. Beribadatnya kurang. Berseronok tu lama. Beribadat itu pula sekejap. Kalau untuk keseronok, tak kisah banyak mana pun. Tapi untuk buat amalan sendiri, disukat. Kita penuh dengan sukatan. Kadang-kadang berzikir, bersukat. Cukup-cukup je 33. Dah. Cukup 100 kali. Tak lebih lagi. Cukup 100. Tak 100, letak terus. Dah 100 dah. Untuk Tuhan kita berkira. Untuk diri sendiri, kepuasan diri sendiri, tak ada berkira. Makan tak ada berkira. Jalan tak ada berkira. Menggembara tak ada berkira. Yang kita berkira adalah untuk Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah berkira untuk kita. Dapat nyawa. Dapat udara. Darah berjalan, jantung berdegup. Mata berkelip. Tak pernah Allah kira. Yang kira kita. Dah cukup dah. Banyak dah bagi. Cukup dah. Padahal yang dibaginya untuk diri dia sendiri. Ini adalah keadaan orang yang bertaubat. Bersungguh-sungguh. Dan memohon pengharapan. Bagaimana pula orang yang sentiasa melakukan dosa dan terkeluar daripada landasan kebenaran? Maka kata-kata syair ini dia sebut apa? Yakhafu ala nafsihi man yatuba. Fakaifa tara hala man la yatuba. Orang yang bertaubat takut akan dirinya. Bagaimana pula keadaan orang yang tidak bertaubat? Orang yang bertaubat ni macam-macam benda dia takut. Pemuncak taubat dia tadi menangis. Takut Allah tak ampun, takut mati tak sempat bertaubat. Nabi Adam menangis selama 200 tahun.
200 tahun menangis sajalah. Ya Allah. Orang yang tak taubat agak-agaknya nak. Semayang tak buat. Bukan kata satu waktu. 5 waktu tak semayang. Bukan kata sehari. Tiap-tiap hari. Kita kadang-kadang hunsin duduk bersuami kan yang tak semayang. Kita semayang, suami tak semayang. Duk tengok televisyen. Duk main handphone. Bang tak semayang. Dia lah kau. Kau nak masuk syurga, kau masuk. Sibuk menyuruh. Rasa nak ambil lesung sambai. Ontak kepala orang tua ni kau. Masuk penjara pula aku. Jadi runsin. Kita kalau tengok anak tak semayang, runsin. Tengok menantu balik rumah kita tak semayang, rasa apa? Rasa berbulu mata. Maghrib-maghrib duk suci kereta, duk lap kereta. Tak semayang ke laki kamu nak? Entah lemak. Macam itu. Mana semayang? Masa belum nikah aja semayang. Itu pun depan mak. Dia balik ke Kuala Lumpur, haram semayang. Atau kamu tak cek ke masa bertunang dia semayang ke tidak? Dia kata lepas kahwin dia nak semayang. Tu dia percaya buat apa? Percaya buat apa? Benda belum dapat, semuanya kata, alright. Setelah bertaubat, kemudian kamu kembali melakukan dosa disebabkan syaitan selalu menggoda. Terutamanya orang yang dah bertaubat. Setan bukan duduk diam. Setan ni semangat. MLM dia tu tinggi. Multi level. Marketing dia sangat tinggi. Dia bukan macam kita. Sekali ajak orang tak nak lantak engkau. Kita ajak dia tak nak lantak engkau. Setan bukan macam itu. 24 jam. 60 minit. 60 saat. Setiap detik. Setiap ketika. Sehinggalah belum sampai mati pada kita. Dah mati baru dia stop. Belum mati, lagi dia gelut. Tambah kita ni tua-tua, lagi dia gelut. Manusia ni kalau tua, dia tak mengorak dah. Tak ada siapa mengorak cikgu kemarin. Dah tua. Siapa nak mengorak kat Syam lagi? Tak ada siapa dah kat Syam. Kita tua. Dulu kalau kita anak dara, senyum tepi jalan, jam jalan tu. Kat berhenti semua. Cuba sekarang kita senyum. Lari semua orang. Apa hai opah senyum orang. Tak sihat ke apa? Manusia macam tu. Manusia macam itu. Tapi setan tak. Lagi tua, lagi nak mati tu. Lagi dia mari. Dia nak pastikan bahawa kita mati dalam keadaan mengikut dia. Mengaku dia sebagai Tuhan. Membuang Allah sebagai Tuhan. Itulah yang bergeluk sangat tu. Sampai kita diajar bertelqin. Waktu nak mati tu, diajar orang hidup kepada yang nak mati ni. Talqin. Laqinu, laqinu. Talqin tu apa? Ajar dia mengucap supaya dia mati dalam keadaan Islam. Sebab pada masa itu setan menggandakan upayanya sehabis-habis upaya. Mudah-mudahan aku mati sebelum kembali kepada dosa lagi. Segeralah kamu bertaubat semula dan katakan kepada dirimu mudah-mudahan aku mati sebelum kembali kepada dosa lagi. Begitulah seterusnya proses taubat berlaku setelah kembali melakukan dosa. Jadi Allah ni tahu setan ni bukan duduk diam. Dan Allah tahu juga kita ni adalah akan diuji. Sebab tu Allah sentiasa buka pintu taubat. Sehinggalah mati nak sampai. Nama dia Ghargharah. Bila sampai di Ghargharah, tertutup pintu taubat. Ataupun matahari terbit daripada sebelah baratnya. Maka pada masa itu tertutuplah pintu taubat. Jangan jadikan taubat itu melemahkan dirimu daripada perbuatan dosa. Dan jangan kamu berputus asa dengan membiarkan syaitan menghalang kamu daripada bertaubat. Maka taubat adalah petunjuk kepada kebaikan. Seperti mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khiyarukum kullu
mutafattin tawwabin. Sesungguhnya orang yang terbaik di kalangan kamu adalah orang yang sering tergoda tetapi sering bertaubat, sering kembali kepada Allah dengan perasaan menyesal atas dosa, lalu dia pun beristighfar. Mutafattin tawwabin. Hadis di atas menyatakan tentang banyaknya ujian yang menimpa kesan daripada dosa. Oleh itu, perbaikilah taubat dan kembalilah kepada Allah dengan penyesalan dan memohon keampunan. Renungkanlah firman Tuhan di dalam surah An-Nisa ayat 110. Wa may ya'mal su'a aw yazlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafuran rahima. Yang bermaksud, sesiapa yang melakukan kejahatan atau menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan kemaksiatan, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, nescaya dia akan mendapati Allah itu amat pengampun lagi amat mengasihani. Baik, habis berkenaan dengan kenapa hati tidak bertaubat. Sekarang kita masuk fasal yang seterusnya, penjelasan mengenai hakikat. Apakah yang dikatakan taubat yang sebenar? Sebab manusia ni boleh taubat. Ada yang mudah taubat. Tambah kalau benda tu depan mata dia. Dia tengok orang mati, dia tengok saudara dia mati, dia pun insaf. Insaf sekejap je, lepas tu hisap balik. Sekejap je dia insafnya. Besok lusa hisap balik. Ada orang yang bertaubat sebab habis dah. Habis ikhtiar. Dia tikam nombor ekor tak kena, malas. Ada orang yang taubat sebab dapat penyakit. Kalau tak dapat penyakit hari itu, dia buat lagi. Ada orang yang dah taubat sekejap. Kemudian tak tahan godaan, langgar balik. Jadi macam-macam jenis taubat. Kesimpulannya, sesungguhnya apabila kamu mulai bertaubat, maka hatimu telah membuang segala dosa dan berazam tidak akan kembali melakukannya. Melainkan tak sengaja. Yang hanya ada pengetahuan Allah Subhanahu. Kalau langgar balik, itu bukannya tak sengaja. Itu memang sengaja. Walaupun dah taubat. Dulu kita ni tak menutup. Kemudian kita pun bertaubat. Kita pun menutup aurat. Dulu. Kemudian sekarang kita buka balik. Bila ditanya kenapa buka, tak sengaja. Tak sengaja tu lain. Yang sekarang ni kamu ke hulu ke hilir tak bertutup ni apa? Doktor kata saya tak boleh bertudung. Kalau bertudung jadi migraine. Doktor mana? Itu yang saya buka tu. Atau kalau buka tudung. Kalau pakai migraine. Apa yang pakai skirt? Migraine di kepala. Apa yang skirt dibuka je pula? Jadi maknanya bukannya tak sengaja. Itu nama dia sengaja. Serupalah kita pergi minum arak. Dulu minum, kemudian taubat. Pergi masuk kedai, pergi beli arak. Apa yang beli arak yuk? Tak sengaja pula terambil. Mana boleh. Dah terambil, bawa ke kaunter, bawa duit bayar. Takkan tak sengaja. Itu maknanya dah melanggar taubat. Maka kamu hendaklah berpegang teguh dengan azam yang terbit daripada hati yang bersih. Kadang-kadang manusia terpaksa mencari orang untuk menjadikan taubatnya terkawal. Maka dia perlukan bimbingan, mungkin keluarga dia, mak bapak dia, isteri dia, suami dia. Dia tak boleh duduk seorang. Dia duduk seorang, dia ambil dadah balik. Dia duduk seorang tak lagi, dia cari balik benda-benda yang berkaitan dengan dadah. Maka 24 jam lah dia, mak dia jaga dia, kontrol dia. Kawan nak datang tengok, dia nak pergi mana ikut. Akhirnya lama-lama
dia tak kembali ke dadah. Nak jaga tu yang wujudnya pusat serenti tu. Kio engkel tu. Duduk dalam tu 2 tahun. Ambil sijil. No? Ambil sijil. Makan ditengok, semayang ditengok, zikir ditengok. Kalau dah mari, khayal dah mari, keinginan nak isap dadah tu, pegawai-pegawai dia buat apa? Ada yang siram dengan ais, ada yang rendam dengan ais, supaya menghilangkan ketagihan. 2 tahun pun dia elok situ keluar. Maka pegawai kata dekat waris dia, kami dah jagalah 2 tahun, harap waris dia pula lah jaga. Waris tak jaga. Tak kontrol. Nak kontrol apa Ustaz? Dah tua bangka Ustaz. Masuk keluar 6 bulan, masuk balik. Sambung pula diploma pula. Sampai PhD duduk dalam pusat serenti tu. Sebab sokongan kita tak ada. Adik-beradik buang, mak pak mati pula. Abang tak terima, adik tak terima, kak tak terima. Lah yang terima bawah jabatan. Kaki 5. Maka datanglah kawan-kawan yang sealiran masuk balik. Itu kes dadah. Bayangkan kes-kes lain. Kadang minta kerja tak dapat. Akhirnya kembali kepada merompak mencuri. Kadang-kadang datang ke surau masjid nak jadi baik. Orang pula duduk perli. Alah-alah orang duduk perli, baik aku jadi jahat sungguh. Ditetaknya Tok Bilal. Selesai masalah. Ini dia ni. Taubat. Dia bukan sekali itu saja. Macam-macam benda akan menggoda dia balik. Kamu juga perlu menjadikan musuhmu redha terhadapmu sedaya upayamu oleh orang yang engkau pernah khianati. Macam mana nak jadikan orang yang pernah kita buat jahat tu baik dengan kita? Itu nama dia taubat. Kita buat naya pada dia, kita buat zalim pada dia. Sekarang kita taubat. Boleh tak jumpa orang tu minta maaf? Boleh tak minta halal pada orang? Boleh. Pergi jumpa. Selagi tak jumpa, selagi tak minta halal, belum lagi kita ni bertaubat. Nak pergi umrah, taubat dia. Nak duduk belakang makam Ibrahim nak taubat. Nak semayang dalam hijir Ustaz, nak taubat. Nak taubat boleh, kau duduklah lama-lama dalam hijir tu. Bukannya susah, kau colek satu bangla, ambil baju dia, ambil seluar dia, buat penyapu dia. Kemudian kau bersihkanlah Masjidil Haram. Muka Melayu, tapi kerja pembersihan. Buat-buatlah bersihlah hijir tu. Dapatlah kau. Punya nak taubat punya pasalnya. Tapi kalau orang yang kita menyebabkan kita ni, yang bertaubat tadi ni, ada orang yang kita buat aniaya, ada orang yang kita buat zalim, tapi kita tak jumpa. Belum lagi taubat, walaupun kau sembahyang dalam Kaabah sekalipun. Orang lain di luar Kaabah, kita masuk dalam Kaabah. Taubat sungguh. Tapi hutang lempen RM2 tak bayar. Yalah. Yang bakar lempen tu pula tak cam sebab dia. Mata tak boleh nampak. Kita pun tipu dia. Belum lagi dikira sebagai bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian serta gantikan setiap amalan yang telah terluput. Semayang yang tak buat, puasa yang tak buat, ganti balik. Sekadar kemampuanmu, serahkanlah selebihnya kepada Allah dengan merendah diri dan rasa hina kepada. Saya tak ingat Ustaz, berapa hari saya tak puasa, saya tak ingat. Tak tahu. Buatlah setakat mana. Kira tengok. Saya umur dah 60. Tak puasa ni sejak umur balik tu sampai sekarang. Banyak. Buatlah abang. Kodok balik. Rasanya sampai mati tak dah habis ni. Rasa. Baru kodok 2 hari mati.
sekurang-kurangnya dia dah buat. Tapi nak buat macam mana? Ajar dah sampai. Serahlah pada Allah baki. Kemudian, bersihkanlah dirimu. Pakaian. Dan dirikanlah solat sunat taubat 4 rakaat. Beserta semua perkara yang wajib baginya. Ambil pakaian yang bersih. Mandi elok-elok. Ambil sembahyang sunat. Buat taubat 4 rakaat. Di tempat yang suci. Yang tidak dapat dilihat oleh sesiapa pun melainkan Allah sahaja. Letakkanlah wajahmu yang merupakan anggota yang paling mulia di atas lantai. Carilah tempat. Mungkin dalam rumah kita, mungkin dalam surau, dalam masjid. Kalau hutang dengan orang bukan Islam, tak jumpa dah dia macam mana ustaz. Macam Bangla jual baju ke rumah. Bangla tu Islam macam tu. Nah, kalau dia tak jumpa dah. Kena takat imigrasi dah. Nak jumpa macam mana? Kena hantar balik dah. Pergilah bayar dekat Baitul Mal. Mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Buat macam mana? Kita tak jumpa dia. Baik. Dia kata, letakkan benda yang paling mulia sekali. Nama dia muka. Di tempat yang paling rendah sekali. Nama dia lantai. Lantai di surau tu, kita duduk sujud atas sejadah. Sejadah tu macam-macam orang duduk pijak. Yang baru keluar toilet, basah, pijak. Bukan setakat pijak. Dia resek-resek kaki dia. Nak bagi kering cepat atas kapet. Ada yang kuku cekam. Ada yang kuku cekam. Mai semayang. Lepas dia pijak sejadah tu, kita pula sujud tempat dia pijak. Pasal bau masam ni. Tengah duduk sujud. La ilaha illallah. Ada yang luka, kudir, kencing manis. Balut dengan bandage. Kita nampak atas bandage tu pula selat hitam ada, hak putih semua ada. Allah. Datang juga semayang. Lepas dia ke depan, kita duduk tempat dia semayang. Kita pun sujud. Bau Aidin ni. Bayangkan tuan-tuan. Yang seluar dia tak basuh, dia duduk situ. Kain plekat tak basuh, duduk di situ. Ada yang tengah semayang, tengah sujud bersin. Dia semayang sunat, dia sujud, dia bersin. Lepas nak mayang fardu, dia ke depan. Kita duduk tempat dia bersin pula. Itulah tempat yang paling hina sekali. Dan tempat itulah yang kita letakkan benda yang paling mulia. Wajah kita. Maka ada orang yang duk fikir, sebelum aku ni siapa yang pijak? Sebelum aku sujud ni siapa yang bersih? Sebelum ni siapa yang batuk di sini? Tu yang dia bawa kapet pada rumah dia. Dia bawa selendang dia, dia lapik tempat dia. Nak sujud. Bila dia letak selendang dia, kapet dia, dia takkan ke depan dah. Kalau depan tu kosong. Dia dah letak kapet kecil dia, dia duduk dah nak sembahyang. Depan dia tu kosong. Sebab orang tu batal dia keluar. Tak ke depan dia. Pasal apa tak ke depan? Sebab dia jaga kapet kecil dia. Kalau aku ke depan kan siapa pula curi kapet itu. Maka dia nak ke depan dalam masa yang sama, dia nak jaga kapet kecil dia. Itu yang dia heret ke depan. Punya sayang dia. Masih lagi belum lupakan dunia. Walaupun sedang sembahyang. Itu nak tengok orang yang cinta dunia ataupun tidak. Dia duduk tengok tempat sujud dia. Sebelah dia kosong ke, depan dia kosong ke, lantak engkau lah. Aku nak jaga aku punya sejadah kecil aku. Sekali lagi kalau aku ke depan, aku tinggalkan sejadah kecil aku, orang lain pula sujud atas sejadah aku. Maka dia masih lagi ada sifat besar diri, sombong diri, kedekut, berkira dengan dunia. Yang penting aku nak dapat pahala lagi besar, aku ke depan. Sejadah aku di belakang, lantak je lah. Oi dok, sejadah tu beli kat Madinah Ustaz. Oi.
keluar Masjid Nabawi tu dia menjual kapet cantik Ustaz. Oi, harga 30 riyal. Takkan nak tinggal orang belakang. Maknanya awak masih lagi bawa dunia dalam sembahyang awak. Awak masih lagi bawa awak tu rasa lebih bahagia, lebih mulia. Tak layak aku nak sujud tempat orang yang duk pijak dengan kaki dia. Maknanya masih sombong kan. Tu yang nasihat saya tu pada yang duk bawa kapet kecil. Jangan duk rasa kita ni tak layak letak di situ. Salah kalau ustaz bawa? Tak salah bawa. Dan kita pergi masjid haram kita bawa tak? Bawa sebab kapet tak ada. Depa pula duduk berjalan tentu dengan kasut. Duduk tawah dengan kasut. Duduk tolak sa'i tu dengan tawah dengan kasut masuk tingkat 2. Bukannya tak pakai kasut. Semua pakai kasut. Lepas tu kita pula semayang. Sebelum dia orang masuk masjid tu dia orang pijak apa? Burung merpati. Punya banyak taik dia. Saya duk fikir yang tu. Nah, eloklah Arab Saudi denda. Siapa yang bagi makan burung merpati 1,200 riyal. Siapa dia tangkap 1,200 riyal. Kita ni duk perasan burung merpati bagi makan ni kira macam penyayang lah konon-kononnya. Menyayangi binatang kononnya. Binatang apa? Dia berak atas kepala hang. Dia berak di bawah, hang pijak dengan kasut. Kasut tu pula buat masjid dan sujud. Bila nak jadi sah mayang? Baru sekarang orang Saudi nampak gemak. Tu pun ada yang curi-curi bagi makan lagi. Bukan kita tak bagi makan tu kita zalim. Tak. Hang menzalimi berjuta orang. Yang masuk ke masjid, buka kasut, pijak tik-tik burung. Sujud atas lantai penuh dengan tik burung. Maka nak mengelakkan macam itu, kita bawa sejadah kita sendiri. Sebab kadang-kadang sejadah mereka tak sediakan, mereka sedia tingkat bawah, tingkat atas dia bergulung. Atau yang kita bawa sejadah. Berbeza dengan hak di Malaysia ni, tik burung tak ada. Tak ada siapa rajin bagi makan burung peti kat Barakah ni. Itu sebab tu. Jangan hanya dikirakan sejadah, kita tidak memenuhi. Ustaz kalau pakai kacamata kelabu handsome sangat-sangat. Saya suka tengok lah. Kena cari mana dia pakai mata kelabu tak mana tak. No? Bawa lah, tak salah. Tuan-tuan bawa, letak kapet tuan-tuan, letak kain, letak selendang, letak sejadah, nak lapik, nak sujud, tak salah. Tetapi jangan memikirkan tentang selendang tu sampai tidak memenuhi saf yang kosong. Sanggup tak penuhkan saf yang kosong. Sebab sayang ke kapet, nanti orang curi. Maknanya masih lagi menyayangi dunia. Walaupun sedang menghadap Allah. Sepatutnya dunia tak ada dah. Hadapkan pada Allah. Lantaklah kapet tu. Letaklah sejadah kecil tu. Lantak ke dia lah selendang tu. Janji aku dapat pahala besar. Baik. Kemudian. Letakkan tanah di atas kepala. Dan biarkan wajahmu bergelumang di atasnya. Sambil menangis dengan hati yang hibah. Tu. Nampak? Kalau boleh. Muliakan diri kita dengan bertaubat. Dengan cara apa? Menghinakan diri kita. Sekarang ni subhanallah. Kita letak macam-macam. Fikir macam-macam. Ni aku nak letakkan dahi aku ni. Aku letak. Siapalah yang bersin sebelum aku sujud. Siapalah yang pijak tempat aku sujud. Nak sujud tu pun kita fikir. Sujud sajalah kau. Selagi tidak ada najis. Itulah menghambakan diri. Menghinakan diri. Itulah dia nama dia. Bukannya kita hari ni nak sujud pun tengok. Ada orang nak sujud pun tengok tempat. Masjid tu lekeh. Masjid ni tak ada standard. Masjid ni lokoi. Masjid ni untuk orang biasa-biasa. Kita ni have, kata dia. Nak semayang tu pun tengok tempat. Leboh. Kita dok rasa diri kita penuh dengan kemuliaan, kebesaran. Dengan suara yang tinggi. Sebutkan satu persatu dosamu. Semampu. Sebab tu dia kata tadi, cari tempat sunyi. Jangan duk main mikrofon pula. Ya Allah. Sudah tuan-tuan. Satu kampung datang. Apa hayuk? Pilah buat di rumah sendiri. Pilah datang masjid pukul 3-4 pagi orang tak ada. Surau orang tak ada.
Pi masjid kunci, pi surau pula kunci rapat. Tu nak tobat di mana? Sebab tu ada orang yang berkhalwat di gua. Dia masuk dalam gua, dia berkhalwat. Bila tanya sebab apa? Nak mengadu, nak bercakap dengan Tuhan. Nak mengajar, nak mengaku erti kesalahan. Dia duduk tempat. Orang tak ada. Orang Melayu panggil bertapa. Kita panggil berkhalwat. Ada yang panggil beruzlah. Sekarang dah ada orang Melayu yang beruzlah. Dia duduk dalam gua atas bukit. Duduk 3-4 hari balik. Hari Khamis balik, mayang Jumaat. Nanti hari Senin datang balik. Mengadu pada Allah, mengadu pada Allah. Ada macam tu. Ada juga yang duduk dalam gua belajar silat. Guru Yahya ada. Mambang tanah, mambang kuning, mambang macam gelar-gelar mambang dah. Baik, kemudian cercalah dirimu yang telah melakukan maksiat dengan memberi malu sambil berkata, tidakkah kau malu wahai diriku? Tidakkah sudah tiba masa untuk engkau berubah, untuk bertaubat? Adakah engkau mampu menanggung azab Allah? Itu yang cerita Mak Ali tu. Mak Ali tu pi mana membawa mancis. Kalau dia nak buat jahat, dia menyalakan mancis. Dia kata, aku dengan mancis ni pun tak tahan. Macam mana dengan api neraka? Itu Mak Ali. Lepas dia mati, baru orang tahu dia buat masjid di Amerika tu beratus buah. Beratus buah baru orang tahu. Loh, banyaknya dia buat masjid. Itu nama dia Mak Ali. Aduk tinju. Kita ni tak tahulah tuan-tuan. Masa hidup pun orang tak tahu. Masa mati orang tak tahu. Kadang orang yang baik ni lepas dia mati baru orang tahu. Loh, baiknya dia. Yang kita ni dah mati tak tahu baik tak baik. Lagi teruk bila lepas mati tahu tak baik. Oh, lagi masalah. Jangan kita nilai manusia ni daripada luaran yang kita tengok sekarang. Kita tak tahu apa kebaikan sembunyi yang dia buat. Dia taubat apa benda dia bagi kita pun tak tahu. Baru ni saya pergi Kuala Lumpur. AJK kata kita dah nak roboh surau ni Ustaz. Kita nak buat 4 tingkat. Bila nak start? Lepas raya kita start pembinaan. Dah ada duit dah. Dah ada Ustaz. Ada hamba Allah bagi 4 juta. Seorang dia. Seorang. Loh, kayanya 4 juta. Dia kata Ustaz anak dia tak ada. Isteri dia pun dah meninggal dah. Dia kata buat apa harta lagi. Pergilah buat surau 4 tingkat. Bawah surau, atas sekolah. Tanah sempit. 4 juta dia bagi. Kita nak bagi RM4 pun berkira. Kita RM4 ni pun ketok. Duk kira duit siling nak sedekah RM4. Dia 4 juta dia bagi. Tak ada susah hati apa pun. Orang yang bila ingat dosa dia, kalaulah dengan bersedekah ni dia boleh rasa Allah ampunkan dia. Berapa banyak pun tak apa. Janji Allah ampunkan dosa-dosa aku. Ulanglah kata-kata ini berkali-kali. Dan teruskanlah menangis. Apa kata-kata dia? Adakah engkau mau mendapat kemurkaan Allah? Kamu nak ke Allah marah kamu? Kemudian angkatlah kedua tangan kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan berdoalah. Wahai Tuhanku, hamba-Mu ini kembali ke pintu-Mu. Hamba-Mu ini ahli maksiat. Ingin aku kembali kepada kebaikan. Hamba-Mu yang berdosa ini datang kepadamu meminta kemaafan. Maka ampunilah aku dengan kemurahan-Mu. Terimalah aku dengan kurniaan-Mu. Pandanglah aku dengan rahmat-Mu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Peliharalah aku daripada maksiat dan dosa. Di dalam sisa tempoh masa hidupku yang masih ada. Sesungguhnya seluruh kebaikan ada di tangan.
Engkaulah maha lemah lembut dengan kami dan engkaulah yang maha mengasihani. Seterusnya panjatkanlah doa. Bersungguh-sungguh dengan berkata, wahai Tuhan yang membuka pekerjaan yang besar. Wahai Tuhan tempat tuju sekalian orang yang berduka. Wahai Tuhan yang apabila berkehendak kepada sesuatu, maka dia akan berkata kun, yakni jadilah. Maka dia pun terjadi. Kami telah bergelumang dengan dosa kami dan engkaulah satu-satunya tempat pertaruhan kami. Wahai Tuhan, tempat segala pertaruhan ketika kepedihan, aku taruhkan engkau pada saat ini. Maka ampunkanlah dosa-dosaku. Sesungguhnya engkaulah maha pengampun, lagi maha mengasihani. Kemudian, banyakkanlah olehmu menangis, menghina dan merendahkan diri. Bacalah pula doa ini. Wahai Tuhan, yang tidak disibukkan oleh satu keadaan daripada satu keadaan yang lain. Dan tidak pula disibukkan oleh satu pendengaran daripada pendengaran yang lain dengan pendengaran. Wahai Tuhan yang tidak tersalah oleh banyaknya permintaan. Wahai Tuhan yang tidak jemu oleh banyaknya permintaan. Kurniakanlah kelazatan kemaafanmu dan kemanisan keampunanmu dengan barakah rahmat kasih sayangmu. Wahai Tuhan Allah yang maha penyayang dari sekalian mereka yang penyayang. Sesungguhnya engkaulah yang maha berkuasa ke atas setiap sesuatu. Kemudian hendaklah kamu berselawat ke atas Nabi SAW dan keluarga baginda. Beristighfar semua orang mukmin dan mukminat. Seterusnya kamu kembali mentaati Allah. Maka jika kamu sudah pun bertaubat dengan taubat nasuha, hakikatnya kamu telah keluar dari dosa dalam keadaan suci seperti ketika kamu dilahirkan oleh ibumu. Dengan itu, Allah Ta'ala akan mengasihi kamu. Kamu akan mendapat ganjaran dan pahala berlipat kali ganda. Diturunkan pula ke atas kamu akan keberkatan dan rahmat yang tidak terhingga banyaknya dan tidak terperi. Seterusnya kamu akan mendapat keampunan dan kelapangan. Dengan itu, kamu terlepas dari kemurkaan Allah, kepahitan maksiat dan balak di dunia dan di akhirat. Dengan itu juga kamu telah terlepas daripada peringkat ini dengan izin daripada Allah. Wallahu ta'ala walil hidayah wa taufiq bimanhu wa fadlihi. Baik, halangan yang ketiga selepas daripada taubat. Dia masuk halangan yang ketiga yang akan menghalang kita menjadi baik. Tadi kita sebut dosa, perbuatan maksiat. Maka lawannya ialah taubat. Kemudian akabah yang seterusnya yang nak menghalang kita untuk menjadi baik. Halangan yang ketiga, pelbagai rintangan. Wahai ahlul ibadah, wajib atas kamu, semoga Allah Ta'ala memberikan taufik agar menolak semua rintangan sehingga kamu istiqamah di dalam beribadah. Seperti mana yang dijelaskan sebelum daripada ini, terdapat 4 rintangan di dalam ibadat yang baik. Ada benda yang akan menghalang kita menjadi baik. Nursiah Masduki. Okay, ada 4. Mun Ma'ismah. Okay, Nurmah Mansur. Medah Masran. Yang pertama, dunia dan isinya. Yang menghalang kita jadi baik. 2, nafsu. 3, setan. 4, manusia. Kata Imam Al-Ghazali. Yang mula-mula menghalang kita jadi baik apa dia? Dunia. Ada je kerja dunia. Untuk menghalang tipu dan daya dunia adalah dengan melepaskan diri dan berzuhud, berzahid padanya. Perkara ini perlu dilakukan kerana 2 sebab. Dunia inilah yang menjadikan kita ni terhalang nak jadi baik. Cuba tengok orang tak datang sembahyang di masjid. Sebab apa? Sebab apa? Dunia.
Sibuk ke pasar malam. Sibuk kedai tom yam. Sibuk pergi shopping mall. Sibuk dengan kerja. Duduk atas jalan raya jam. Kenapa yang tak sempat nak berzikir panjang-panjang? Sebab nak tengok TV. Dulu tak ada TV, Ustaz. Makcik dah tua ni barulah ada TV. Nak tengok cerita Korea. Berjam tak berkelip mata tengok Korea. Padahal orang Korea tak peduli orang Malaysia. Tuan-tuan pergi Korea, dia tengok kita semacam. Kita ya duk kagum. Seronok tengok King Mungsung. Mungsung Duk semuanya ada. Mereka tak peduli kita. Tambah tengok orang Malaysia pakai tudung pula. Lagi dia tak layan. Yang tuan-tuan duk tengok dalam drama K tu tak sama dengan realiti dia. Dia bukannya ra'i orang Islam. Dia kan ra'i orang Malaysia. Kadang-kadang kena halau balik. Tak ada masuk. Tak cok pasport pun. Sebelah itu. Kita yang gatai nak pergi Korea. Langkawi tak mau pergi. Alasan mahal. Padahal tambang ke Korea dah berapa ringgit. Jauh pula. Orang tak layan pula. Banyak lagi tempat pelancongan dalam negara kita ni. Pergi Sabah lah. Cantik Sabah. Ni yang orang Korea datang Sabah. Kita gatai ke Korea. Susahlah duk buang masa tentang duk ra'i negara yang tak pernah mera'ikan kita. Saya tu pergi ceramah di negara kangaroo tu sebab orang panggil ceramah. Kalau orang tak panggil, tak pergi ke kangaroo, buang masa. Nak masuk susah, bersoal jawab, isi borang, tak lepas-lepas. Baik, pusing kat Malaysia. Pergi Sarawak lagi seronok. Pergi Kuching. Main dengan Oyin dekat Rambau. Selesai masalah. Malaysia yang terbaik. Tapi orang kita ni tak meraihkan negara sendiri. Duk raih tempat orang luar. Sibuk pergi ke negara lain. Kadang-kadang yang menjadikan kita ini tak boleh nak buat ibadat. Dunia. Dunia tu menghalang kita. Tak buat, saat lagi tak boleh kerja. Tak berpakaian macam ni uniform. Sebab tu kita bersyukurlah hari ni sampai terbang sikit. Dah membenarkan pramugari dia pakai tutup aurat. Dulu pakai skirt. Ada sejengkai skirt. Selok sikit nampak. Yang laki-laki pula pakai kot. 3 lapis. 4 lapis. Hak perempuan tu pula selapis. Dia tunduk ambil barang. Semua penumpang tengok. Daripada seat depan sampai seat belakang. Kesian dekat orang perempuan. Sebab tu ada pramugari yang doa, ya Allah, janganlah aku ni mati dalam keadaan aurat aku orang tengok. Hari ni dah dibenarkan pakai tudung. Pakai seluar panjang, syukur pada Allah. Cari rezeki. Nak cari rezeki, tak ada di bumi, ada di langit. Paksalah kerja. Minta. Sebab ada orang sanggup buka, janji dapat kerja. Sanggup buka, janji dapat kerja. Sebab dia nak hidup, maka itulah dipanggil dunia. Dan isinya itulah yang menghalang kita nak buat ibadat. Syarifah Habibah samalah dengan saya. Tak ingat lagi dah. Bila kali terakhir saya pergi pasar malam. Masya Allah. Okay. Baik, yang pertama. Supaya kamu mendapat beristiqamah dan membanyakkan ibadah. Kalau kita tak berani buang dunia, habis. Habis. Waktu sembahyang Jumaat masih di kebun. Dah pukul 1 lah bang. Tak balik ke sembahyang Jumaat? Allah, kerja tak habis. Nak proning. Nak bersih kawasan pokok. Pukul 2 duduk lagi di kebun. Selagi mana abang tak berani buang kebun tu, suruh anak yang buat. Sampai mati. Silap-silap abang mati di kebun. Bang.
Sampai dah masa ya kita kena cakap, cukup. Cukup dah. Bagilah nak pula. Walaupun benda tu mendatangkan hasil yang banyak. Bisnes yang besar. Dia CEO pejabat syarikat. CEO Tan Sri. Tua dah. Sak mesyuarat, sak terbang, sak terbang, sak mesyuarat, sak terbang. Masjid pun terbang. Lintas atas masjid je. Kalau abang tak berani serahkan syarikat abang tu pada anak, abang tak akan dapat akhirat. Saya kata dah pada tuan-tuan. Kita kena berani membuang sesuatu yang memberatkan kita. Kalau kita ingin terbang jauh. Sekarang kita nak terbang jauh masuk dalam syurga. Buang benda-benda yang memberatkan, yang menghalang. Berani kena buang. Sebab tu ada orang yang berani buang benda dunia ni. Dia masuk pondok. Di pondok blender pun tak ada. Di pondok tak ada pinggan mangkuk, tak ada oyen, tak ada cucu, tak ada cicit. Di pondok ni tak ada apa dah. Ada tilam satu, katil bujang satu, bantai dua. Pinggan mangkuk 4. Pinggan mangkuk 4, sudik 2. Tu je dunia dia. Kemudian buat ibadat, buat ibadat, buat ibadat. Akhirnya maut pun menjemput. Berani membuang dunia. Untuk apa? Untuk membanyakkan ibadat. Kalau tak berani buat macam tu, seorang-seorang bertimpa. Nama dia cucu. Seorang-seorang datang. Mak tolong tengok, mak tolong tengok, mak tolong tengok, mak tolong tengok, mak tolong jaga, mak tolong jaga. Kamu nak ke mana? Ada dinner. Mak nak ke mana ni? Mak nak pergi mengaji ni. Mak tolong tengok, kejap je. Pukul 12 tak ambil lagi. Yang mak tak pakai kain batik. Pakai t-shirt je lah. Tak ada nak pakai dah ustaz. Oh, cucu, kulu, kehilir. Kalau kau tak berani cakap no, kau akan jadi Siti. Kena cakap no lah. Kalau tidak kau jadi Siti, jadi Wan, jadi PA. Kena cakap no. Mak tolong tengok Ustaz. No. Aku nak sembahyang. Aku dah jaga kamu teruk, kamu hantar pula anak kamu pula. No. Kena cakap no lah. Bukan kat no. Berani cakap. Kalau mak ni tak kesian ke cucu ke? Aku kena kesian pada diri aku. Cucu ni ada mak dia, ada bapak dia. Kamu dengan lelaki kamu bela lah. Kamu nak pergi makan western food, kamu serah pada aku. Kamu nak pergi kenduri kahwin, tak nak ganggu anak ni, ganggu kamu, serah pada aku. Atau dia tak ganggu aku. Yelah, susah bawa dia, nanti apa kata orang, bawa anak kamu nangis-nangis malu ke orang, mak oi. Habis tu aku nak baca Quran. Kena berani bercakap. Selagi tak berani bercakap, selagi itu. Gemar kepada nikmat dunia akan menyebukkan kamu daripada ibadah zahir dan batin. Kesibukan secara zahir adalah dengan cara mencari habuan dunia. Duit, bisnes, kebun, ladang, macam-macam lah. Manakala secara batin pula adalah melalui bisikan jiwa supaya berkehendak kepada dunia. Muda lagi. Oh, umur 70 tahun masih mencari cinta. Oh. Buat muka, buat rambut, buat badan. Sebab yang ngoraknya 48. Sudah. Kepiah pun tercabut dah. Yang minatnya anak dara. Surau pun tak datang. Kedua-duanya akan menghalang kamu beribadah. Sesungguhnya jiwa manusia hanyalah satu. Dan hati juga adalah satu. Apabila dia sibuk dengan sesuatu, maka dia akan memutuskan perkara-perkara yang lain. Kita cuma ada satu. Ma ja'alallah rajulun min qalbain fi jawfi. Kita tidak ada dua hati dalam satu masa. Kita cuma ada satu hati saja. Kalau kau ambil dunia, kau lupa akhirat. Kalau kau ambil akhirat, kau lupakan dunia. Dia tak boleh, tuan-tuan kita ni,
Dalam masa yang sama, saya yang ni. Dalam masa yang sama, saya dok. Kita pada masa itu akan terpisah. Bila kau ambil dunia, akhirat kau abaikan. Akan jadi. Perumpamaan dunia dan akhirat adalah seperti dua isteri, yakni madu. Apabila kamu redha dengan yang pertama, yang kedua akan kecewa. Kedua-duanya juga seperti timur dan barat tak boleh bercantum. Macam orang bermadu. Sebab tu kalau tak boleh nak bermadu, jangan gatal bermadu. Kalau tak boleh bertolak ansur, biar single pun tak apa. Ini kamu tak boleh bertolak ansur, kamu gatal juga nak jadi nombor 2. Bila dah jadi macam tu, mula bergaduh. Terima hakikat. Belajar yang aku ni berkongsi. Walaupun aku nombor 1, tapi aku ada madu. Hari ni giliran dia. Okay, hak nombor 2 macam tu pula. Kamu kongsi. Maka tolak ansur. Ya isteri, yang suami pun macam tu juga. Jangan duk faham kamu tu bujang. Kamu tu ada 2-3 isteri. Barulah hidup boleh elok. Kalau tidak, semua tak elok. Jadi tak bahagia semua. Jadi kalau rasa-rasa, aku tak boleh kongsi, jangan duk nikah dengan lelaki orang. Bangla tu ramai. Malam saya balik dari Batu Purok, ramainya Bangla dekat RNR apa. Hentian sebelah, Kemunting. Duk makan Maggi. Pukul 12.30. Tak nak makan Maggi ke apa-apa. Dia pulung ngop-ngop-ngop. Maggi kap. Baru sampai kot. Rasa baru sampai tu. Nak pergi Penang ke pergi Kuala Lumpur mana. Dekat 40 orang. Satu bas. Oh, stok laki-laki baru sampai. Stok perempuan tak ada. Yang tiap-tiap hari mari stok laki-laki. Agak-agak mereka ni melepaskan kelakian mereka tu dengan apa? Dulu saya cakap, bahaya negara kita ni. Bawa masuk pekerja asing. Isteri tak ikut. Akhirnya dicari apa? Akan ada orang asing perempuan yang akan duduk untuk bisnes. Dia bukan untuk belajar, dia bukan untuk kerja, dia untuk bisnes jual badan. Sebab apa? Permintaan tinggi. Puak-puak ni nak tala ke mana ni? Tu yang baru ni kena tangkap, ditalanya ke kucing. Kucing pun dia rogun. Kalau saya jadi pihak pemerintah ni, saya hantar balik semua orang. Yang melainkan yang betul-betul saja yang boleh kerja. Tak ada faedah. Tuan-tuan pergi Mekah sekarang ni. Tuan-tuan pergi Madinah sekarang ni. Tuan-tuan pergi negara mana? Mekah, Madinah ni sekolah tuan-tuan tengoklah. Pergi meniaga bangsa apa? Pergi yang dia buat kerja tu bangsa apa? Yang bawa kereta bangsa. Sebab itu hon tak berhenti. Negara yang paling banyak hon dalam dunia negara apa? Negara itulah yang duk buat hon di Mekah, Madinah. Akhirnya apa pun dikawal oleh mereka. Saya rasa Malaysia esok je tangguhkuasa masjid pun dia orang pegang. Sebab kita tak ke masjid. Niaga dia orang pegang, bisnes dia orang pegang. Silap-silap meniaga sirih pun dia orang meniaga. Banyaklah daripada meniaga sirih kaki 5. Tak lama habis merah lah simen kita. Kita juga yang salah memberikan ruang, tempat, kedudukan. Mak bapak pun bagi anak dara menikah. Tak seronok bawa tu. Akhirnya apa jadi pada kita? Orang Melayu kita terpaksalah naik motor, bawa lah raga kat belakang, pergi hantar barang. Tiap-tiap hari mati aksiden berapa ramai orang Melayu kita. Bawa lah raga warna hijau, bakui warna pink. Duduklah hantar barang lah hujan. Langgar dia orang mati. Fikir-fikirkan apa yang saya cakap tu. Sampai dah masanya balik ke kampung halaman kamu. Negara kita ni kita jaga. Negara kita ni kita yang makmurkan. Ni duk serah pada orang besok. Habis semua. Baik, kemudian.
Sekadar mana yang kamu mendekati salah satu daripadanya, maka sekadar itu jugalah kamu akan menjauhi yang satu lagi. Bila kamu rapat ke timur, barat kamu lupa. Rapat ke barat, dunia timur kamu tak ingat. Semakin dekat kamu menghampiri arah ini, maka semakin jauhlah kamu meninggalkan arah lawannya. Okey? Ni yang akan berlaku. Berhati-hati. Bila kita dah tercebur kepada benda yang salah, seronok dengan benda yang tak betul, benda yang baik akan jadi salah. Dah jadi tak minat pada benda baik. Berkenaan dengan sibuk terhadap memburu nikmat dunia secara zahir, maka sesungguhnya telah diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Darda. Kata dia apa? Zawaltu an ajma'a bainal ibadati wat tijarah falam yajtami'a fa aqbaltu 'ala al-ibadah wa taraktu at-tijarah. Ini kata Abu Darda. Sesungguhnya aku ingin menghimpunkan ibadat dengan perniagaan, tetapi kedua-duanya tak dapat disatukan. Maka aku memilih untuk beribadat dan aku tinggalkan perniagaan. Dia kata aku cuba buat. Dalam masa beribadat, aku juga buat perniagaan. Tapi dia kata tak boleh pergi. Perniagaan ni betul-betul menghalang aku buat ibadat. Semayang jadi kelang kabut. Kadang lambat semayang. Kadang hujung waktu baru nak semayang. Kadang-kadang nak ke rumah Allah pun tak sempat. Baca Quran apatah lagi. Sibuk ke bisnes, sibuk ke meeting, sibuk ke mesyuarat. Sibuk pembentangan sana, sibuk pembentangan di sini. Sibuk nak raikan orang, sibuk ada perjumpaan, ada dinner. Sibuk main golf. Tak main golf kan lari pula, pelabur pula. Dia kata tak boleh. Ibadat aku habis. Akhirnya dia memilih untuk menumpukan pada ibadat. Itulah nama dia Abu Darda. Kalau nak combinekan dua-dua ni, kena istiqamah semua. Istiqamah semua. Bisnes boleh. Tapi ibadat didahulukan. Dia kata kadang-kadang mula-mula ya. Mula-mula saja. Masuk kali kedua, kali ketiga, kalah juga ibadat. Baik, kita akan sambung lagi. Pelajaran kita, rintangan yang pertama, dunia dan isinya. InsyaAllah. Baik, kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.